Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya? Selamat pagi. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi salam ceria, salam Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, saudara-saudara sekian. Hari ini saya live sekali lagi, tapi dari rumah saya, dari bilik saya. Baik. Jadi kita telah melihat bagaimana perkembangan teknologi terkini dalam bidang maklumat. Ya, kalau masa saya mula-mula berkecimpung dalam media sosial ni, saya bersama kawan-kawan saya menceburi bidang penulisan blog. Penulisan blog. Jadi bila tulis blog itu tidak semua orang mahir menulis ya. Tidak semua orang mahir menulis. Jadi hanya orang-orang yang suka menulis sahaja yang ada peluang untuk berjaya. Dan orang-orang yang tak suka menulis masa tu hanya menjadi penonton sahaja. Lepas tu keluarlah macam-macam lagi, dan kira-kira beberapa tahun yang lepas keluarlah media biru itu, media sosial yang warna biru itulah. Masa itulah orang mula memberikan pendapat, tulisan dan sebagainya dalam media biru. Media biru maknanya sudah dibagi peluang, sama ada anda seorang yang terpelajar ataupun orang biasa, orang kampung, sama ada anda kerja biasa, sama ada anda ada PhD ke apa, masing-masing berpeluang menulis dalam media biru itu. Jadi apabila semua orang boleh menulis, kadang-kadang kita baca, sebab tu kita setengah ni bila kita baca tu kadang-kadang pelik-pelik kan. Berbanding zaman dahulu dalam penulisan blog, ataupun zaman dahulu orang hanya menulis buku saja. Maknanya masa tu orang-orang bijak saja yang boleh memberikan pendapat. Lepas tu keluar yang terkini, iaitu TikTok ini. TikTok ini sebenarnya telah memberi peluang kepada sesiapa saja untuk berkongsikan dia punya ilmu, berkongsikan dia punya pengalaman atau apa saja, tip-tip kehidupan, tip memasak, tip itu, tip ini. TikTok ni bagusnya dia tidak memilih manusia, tidak memilih darjat, tidak memilih sesiapa saja yang rajin dia boleh menjadi orang yang berjaya. Kita yang terbaru ini adalah, saya kagumlah dengan Cik Yah tu kan, yang dari utara tu. Walaupun umur dia 75, tetapi dia telah diangkat sebagai seorang content creator yang saya rasa yalah, bagi umur 75 tahun ya, dia masak-masak dari dapur dia. Nama dia meletup, Pak Mat Western ambil dia. Siapa tuah manusia nampak di kaki tuah. Tuah manusia nampak di kaki pula. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Jadi ini kawan-kawan saya kat sini ni, netizen ni kan, masing-masing sebenarnya ada peluang untuk naik ke atas sebagai orang yang berjaya. Sedangkan Cik Yah tu dah tua dah ya, 75 tahun. Dia diangkat dan diambil oleh Pak Mat Western untuk sesi perjalanan dia lah. Jadi macam duta lah. Yang sebelum tu kan budak kecil nama Haziq, dan siapa nama tu budak perempuan tu. Setiap orang yang ada kemahiran, kepakaran, kepandaian berpeluang dalam TikTok ni. Tak adalah macam media yang warna merah-merah sikit tu, apa, Instagram. Yang itu tak, dia memilih bulu, maksudnya memilih darjat yang cantik saja, yang handsome saja, yang lawa saja, yang boleh ke depan membina subscriber, membina follower. Yang teruk-teruk, yang botak, yang buncit, semua tak ada peluang ya. Okey, jadi dalam TikTok ni semua orang berpeluang, semua orang yang rajin berpeluang ya, semua orang yang maksudnya ada kemahiran berpeluang. Dan yang dulu hebat dalam media biru, tapi dalam TikTok ni dia tak boleh nak action. Dia akan bermula dengan kosong balik. Jadi TikTok ini adalah satu media yang sangat adil lah.
Saya tengok kat Indonesia ni, ada satu orang tu kepala botak macam tuyul. Siapa nama dia tu? Saya selalu tengok dia. Apa kelebihan dia ni? Dia suka melawak. Nyanyi pun serak-serak. Dia hasil pada TikTok dia boleh beli kebun. Yang saya ni bekerja daripada umur 22 tahun sampai dah pencen, tak dapat beli kebun. Dia beli kebun sawit kat Sumatera tu. Siapa budak-budak tu? Dia kalau nyanyi kan, tu tak sedap pun suara je. Jadi dalam TikTok ni pelik kan. Tak semestinya orang yang bersuara merdu saja boleh berjaya. Yang penting keyakinan yang tinggi ya. Keyakinan yang tinggi. Datuk Alik Sukri sendiri seorang yang sangat-sangat berkeyakinan tinggi ya. Walaupun suara dia tak sedap. Dia jumpa Siti Nurhaliza, dia kata dia penyanyi nombor 1. Dia jumpa siapa semalam? Our Rizwan ya. Kat Singapura dia kata, awak tahu tak saya artis nombor 1? Ya, orang iya kan aja kan. Apa keyakinan yang tinggi tadi. Jadi apa-apa yang bidang yang kita buat, kita ni kena berkeyakinan tinggi ya. Jadi adik-adik ni yang umur belasan tahun ni, 20 tahun, 30 tahun, muda lagi awak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alia. Okey anda yang masih muda-muda ni, ada sebenarnya kelebihan pada diri anda. Kita semua manusia ni adalah manusia. Saya bukan pakar motivasi, jadi jangan tanya saya. Saya cuma bekas guru tua. Bekas guru tua. Dulu ada sajak kan, seorang guru tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa ni? Rezeki berbiri ya. Nanti kalau saya menjawab awak punya soalan-soalan, saya hilang idea. Tapi jawablah sekejap-sekejap ya. Jadi kita lihat dalam TikTok ni, orang yang tak, maknanya yang macam tak, ialah macam botak Indonesia budak kecil tu, ataupun penyanyi yang kat sawah padi bercakap dengan pokok pun boleh top, boleh beli kebun, beli rumah dengan hasil dia punya TikTok. Sebab apa? Saya diberitahu dalam media biru, tahu kan, muka buku tu, kalau 10,000 follower, setiap video yang kita siarkan kita akan dapat duit. Macam YouTube itulah. Saya pun ada channel, saya punya YouTube tu. Dia kalau yang itu 1,000 subscriber pun dah boleh dapat duit. Alhamdulillah dah ada lah sikit, walaupun tak banyak kan, lepaslah duit beli sayur. Tapi dalam media biru tu nak 10,000. Dalam TikTok ni pun saya dengar 10,000. Ya, Lan, apa khabar? Ini kawan kampung dulu kawan saya masa kecil-kecil main lastik-lastik burung ni, mancing kat Padang Sarkon. Okey. Apa ni? Jadi di Indonesia terutamanya ramai content creator yang mukanya memang muka teguk lah kita tengok kan, dengan botak, dengan pendeknya, perut boncik boleh berjaya. Siapa si Komat? Kalau tengok kat TikTok ni nama si Komat tu, dia bukan penyanyi pun, tapi dia punya follower dia juta. Dia bercakap dengan pokok ya. Jadi saya cukup hebatlah dalam TikTok ni. Orang yang dulu sekolah tak pandai pun dia boleh membina pendapatan daripada TikTok ni. Jadi kenapa kita ni yang 24 jam main TikTok ni tak boleh berjaya? Sebab kita hanya sebagai penonton saja. Kita sebagai penonton saja. Ya Puan Rahimah, apa khabar ya? Kita hanya penonton saja, kita tak mau terlibat sama. Sebenarnya saya ada bisnes juga. Saya terangkan sekejap saja. Saya sambil-sambil cakap saya ada bisnes. Saya sekarang bisnes ni, ada kawan saya tu ditanya, "Engkau ni bisnes apa?" Saya memang tak boleh lari daripada bisnes ya. Ni Forever Livings. Iaitu aloe vera lah. Sebab kita nak niaga ni, kita kena pilih syarikat yang dah lama, bertahan lama, 40 tahun, dekat-dekat 50 tahun macam tu. Jangan buat syarikat yang hidup segan mati mau. Ya, hari ni buat, orang tengah-tengah naik jatuh. Itu tak mau. Tapi sekarang ni kita nak berniaga dia, kita melalui TikTok ada, melalui media warna oranye ada, media biru ada. Saya tak boleh sebut nama-nama media sosial tu, nanti kena ban Baik, jadi pagi kata saya tadi tertengok satu TikTok, siapa nama orang ni. Dia kata ada 5 cara nak kekal miskin. Kan? Kalau nak kekal miskin, maksud miskin ni macam mana? Kita ni tahap miskin ke kaya? Kita taklah kaya. Ya. Apa yang dipanggil miskin tu? Miskin tu macam ni lah. Kita sentiasa tunggu gaji. Daripada mula kerja sampai pencen, kita tunggu gaji je. Bila nak gaji? Bila lambat gaji, kita marah bos. Sampai ada orang tu bunuh bos dia.
Tapi tu dah melampau dah, terutama dari negeri seberang ni kan. Tauke tu 3 bulan tak bayar gaji, bagi duit untuk beli Maggi je. Mestilah dia mengamuk. Lama-lama kan dia takiknya leher orang tu. Bab gaji ni penting ya. Yang dikatakan miskin tu, itulah kita masih tunggu gaji tu kita miskin lah. Kalau kita gaji bulan lepas masih tak pakai, itu dah kaya lah tu. Baik, jadi kita kena berubah, kita kena kreatif dalam mencari sumber pendapatan. Kita mesti ada pendapatan sampingan ya. Kita mesti ada pendapatan sampingan. Saya dah mencuba macam-macam lah. Sebab saya tahu kalau kita bekerja tu, gaji tu memang naik setiap tahun, tapi harga barang tetap naik sepanjang masa ya. Setiap hari kita dengar harga barang naik. Mana ada barang turun? Yang turun hanyalah hujan yang percuma daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mak Sabah tu cakap, di Sabah kan, semua bil elektrik, bil air, dia kata susah nak dapat. Sebab di sana dia ahli politik, dia mementingkan diri sendiri kan. Nasib baik dia kata udara ni free tau. Kalau tak, udara ni pun ada bil, susah. Saya suka dengar mak Sabah bercerita. Mak Sabah bercerita ya. Dia kata kalau udara ni boleh dijual, ataupun langit tu nak orang-orang itulah yang bolut. Para orang kaya ni. Dia golongan ni hanya 5%, tetapi dia menindas kita yang 95% ni. Dia menindas kita. Kita nak beli kereta. Kereta itu kita bayar muka. Dah bayar 8 tahun. Kereta turun harga. Kereta tu harga katakan 50, campur dia punya bunga dia, dah jadi 90,000. Beli rumah pun macam tu juga. Kita beli rumah katakanlah 300,000. Lepas tu dah bayar 10 tahun, belum lagi lepas separuh. Mana kita dah bayar, pinjam katakanlah 25 tahun, dah bayar 10 tahun pun bakinya tu masih pelik ya. 300,000 ada baki lagi. Contohnya makin naik kan. Ramai bising-bising dalam media sosial kan, kenapa aku dah bayar rumah 15 tahun tapi bayarannya macam tak luak. Sebab kita ni dalam sistem riba. Okey, dalam sistem riba dijajah. Golongan 5% itulah yang menipu kita. Kita tetap akan menjadi golongan ini kalau kita golongan yang tidak mampu tadi. Jadi macam itulah seumur hidup kita sampailah kita mampus. Jadi kalau orang yang kaya, dia boleh beli kereta, rumah tu secara tunai. Jadi dia dapat harga yang murah lah. Murah. Kalau kita bayar melalui bank ni, memang itulah harganya berganda-ganda. Jadi sepanjang hidup kita dibelenggu. Sebab tu Allah isytiharkan orang yang makan riba ni adalah orang yang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dia dengar kamu nak berperang dengan Allah. Baik, sekarang ni macam mana kita nak berubah? Jadi untuk kekal miskin tu, lepas sahur tidur lah, kata dia. Lepas sahur tidur. Kerana orang yang kaya-kaya berjaya ni biasanya dia akan bangun sebelum subuh. Kalau sekarang ni sebelum sahur dia dah bangun. Lepas tu sahur dia terus akan solat dan juga sebagainya. Dia akan berusaha lah. Dia tak ada tidur. Orang yang lepas sahur tidur adalah orang-orang yang tak akan kaya lah. Dia kaya dengan tidur dia. Jadi tadi saya pergi kuliah tu, ustaz tu cakap berpuasa orang yang tidur tu ibadah tu, sebenarnya itu adalah hadis palsu ya. Itu ustaz tu cakap lah. Kalau dia salah, dia yang tak betul, bukan saya maksud tidur tu macam tidur biasa lah. Tidur 15 minit 20 minit tu logik lah. Jangan pagi lepas sahur tidur, lepas tu sembahyang zuhur kejap tidur lagi sampai petang. Itu adalah satu yang tidak baik untuk kesihatan lah ya. Lebih baik sebab apa? Masa orang tidur tu kita dah sampai, orang lain dah sampai ke mana-mana ceruk ya. Kalau kita tengok kat KLI 1 ke KLI 2 tu, orang macam
pergi sana sini. Kita masih ke atas katil lagi, tidur je. Orang tu dah sampai ke sana ke sini mencari siapa tu? Siapa ni? Rezeki Saya ni bukannya Padilah Kamsah sebenarnya. Minta maaf, boleh berikan nasihat buat anak muda agar tidak menyesal semasa berusia kelak. Saya bukan pakar motivasi tapi boleh cerita sikit lah. Jadi saya telah melihat sahabat-sahabat saya dan juga saya sendirilah. Menyesal ni maksudnya kita dah tua, kita tak ada apa-apa. Jadi masa muda itu, saya nasihatkan sekali lagi, tak perlulah bila dah gaji tu kita beli kereta yang mewah-mewah. Sebab kereta ni bila dah habis bayar, dia akan jatuh harga. Awak tengoklah kedai kereta tu. Saya tengok kedai acuan Keluang. Kereta Viva tu baru 4,000, 5,000. Viva yang manual lah. Bayangkan dulu masa keluar harganya berapa. Ataupun awak keluar je kerja tu nak sibuk nak beli Honda Ketam lah, Honda Civic lah, nak beli Vios lah. Apa nikmat yang anda dapat? Lagi-lagi kalau tak jaga kereta. Jadi kat situ duit dah habis banyak tau. Katakanlah kereta tu harganya 80,000. Termasuk interest dah jadi 130 macam tu lah Jadi duit tu habis kat situ je. Sedangkan kita boleh beli kereta yang second hand tapi masih baru, yang harga dalam 15,000, Myvi Auto boleh dapat lagi. Pakai kereta tu betulkan. Jadi beli cash. 3 tahun merana tak apalah. Naik Grab dulu. Lepas 3 tahun tu kita terus beli cash. 10 tahun kita pakai lagi kereta tu. Anak 2 boleh lagi. Ada orang tu baru anak 1, dia kata kereta aku sempit lah, tak boleh bawa. Anak 1 apa benda yang kau nak bawa dalam kereta tu? Nak kena beli MPV yang paling mahal, Alphard ke apa. Lepas tu bulan-bulan tak mampu nak bayar. Apa dia makan telur dengan apa ni? Masa tu ada anak 1 tu, awak makan goreng telur je hari-hari. Anak kau tak sihat lah. Beli Pampers pun paling murah, Sabta Burai kan. Pampers pun ada level dia, level 1, level. Kalau yang mahal tu dia mantap lah kan. Beli susu pun susu tak berkualiti, tak ada omega 3. Jadi semuanya dikurangkan sebab nak kereta. Okey, kalau rumah tu terpulang lah. Kalau tak mampu menyewa dululah. Tapi harga memang sekarang ni, harga rumah ni sangat-sangat lah mahal Jadi nyewa dulu tak apa. Yang murah-murah cari murah lah. Kita kena banding-bandingkan harga dia. Jadi beli kereta cash, cari rumah sewa yang biasa-biasa, kumpul duit. Yang penting dalam kehidupan kita ni anak muda, kumpul duit Kalau kau dah kerja 20 tahun contoh, 15 tahun lah, simpanan tak ada, kesian tau. Ramai lagi orang di Malaysia ni yang berjuta-juta orang tidak ada rumah, kesian. Tidak ada rumah, menyewa umur sampai pencen, kesian tau. Jadi kita kena rancang lah. Pakar-pakar ekonomi kata kalau kerja tu kena simpan 10% tu memang betul lah Tapi duit tu jangan diusik lah. Duit tu potong tabung haji sana. Lepas tu jangan menjawab panggilan telefon. Saya setiap hari ada scammer telefon. Sekarang ni lain pula. Dia buat miss call, dia kata cakap Inggeris lah. Saya pun tak tahu nak cakap. Dia cakap telefon balik atau WhatsApp saya. Perempuan biasa ni. Nanti kau katakan lah tu. Jadi setiap hari semalam pun terbaca juga seorang guru pencen kena tipu 216,000. Bayangkan tu duit pencen dia. Jadi jangan, bila dah simpanan dah banyak, jangan pula kau tamak nak melabur itu melabur ini, lama-lama duit kau pun lebu. Ini untuk orang muda lah. Yang penting yang saya cakap tadi, menyimpan. Menyimpan. Kalau tak ada simpanan, memang masa depan kita gelap lah. Kalau umur dah yelah, kita dah kerja bertahun-tahun, rumah tak ada. Lepas tu anak isteri kita nak duduk mana, tu semua kan. Sampai bila kita nak menyewa? Kalau kita meninggal, anak kita nak duduk mana? Dan yang belum kahwin tu kahwinlah InsyaAllah rezeki tu ada Saya dulu masa saya mula berumah tangga, gaji saya 800 je. Lepas tu kereta beli baru. Bukan baru lah, kita kancil je. Sebulan bayar 400, 8 tahun. Itulah kereta paling murah masa tu.
Itu dah sakit. Kau bayangkan gaji tinggal separuh, 500. Apa saya buat? Saya meniaga lah produk-produk tu. Jadi perancangan bujang tua boleh kahwin lagi ke? Boleh kahwin lagi? Boleh lah. Kawan saya tu, awak boleh mesej saya ada doa pendekat jodoh. Ini dapat daripada ustaz lah dulu. Saya dah kempen. Seorang kawan saya duduk di Bukit Naning, dia askar pencin ni, jangan-jangan dia tengok ni. Masa tu umur dia 45. Saya dapat doa pendekat jodoh tu daripada seorang Ustaz Dasuki. Bukan Dasuki yang ni, Dasuki dulu dia Pak Sulong, isteri dia 4 orang. Ceramah dalam satu masjid ni dia edarkan photostat, iaitu doa pendekat jodoh kepada mereka yang belum ada jodoh. Ya. Doa tu saya hafal lagi. Saya nak hafal-hafal takut kan terdapat lagi kan. Allahumma ij'alni mahbubatan fi qulubil mu'minin wa bisirni wa bil ghina wa lebih kurang macam tu lah. Jadi sampai nak tu mesej saya bagi, ataupun type di Google tu doa pendekat jodoh. Banyak dah, Ustaz Arundin pun dah bagi, ya. Tapi doa tu tak panjang sangat pun, tapi ada orang tu bagi doa panjang-panjang yang biasa je, tapi dengan penuh keyakinan. Okey, jadi apa tu? Dulu saya jual stevia, Amirul. Baik. Jadi apa tu, kawan saya tadi Bukit Naning tadi tu, dia pelanggan saya selalu jumpa kat warung. Dia ngadu kat saya, cikgu, umur saya ni dah 45 tapi tak ada orang nak lah. Saya nak kahwin tapi tak ada orang nak saya. Kejap macam tu, saya ada doa ke dalam kereta tu, saya dah photostat dah. Saya pun bagi dia, bang, apalkan dah. Masa tu umur dia lebih tua daripada saya, apalkan. Dia pun balik, dia hafal kat situ, dia baca lah. Lepas tu lama lah, dah 3-4 bulan tu, dia telefon saya kat warung yang sama, warung kat Pak Sulong ni lah. Cikgu, datang sini. Keteng-keteng, saya pun datang lah. Saya datang tu, borak sana borak sini, cerita pasal bisnes apa tu, produk lah. Lepas tu dia cakap, cikgu, doa cikgu tu alhamdulillah makbul lah. Apa yang berlaku? Saya tanya dia. Dia kata sekarang ni ada 5 orang nak saya. Saya cakap, ya betul. Betul ke kau ni cakap bohong? Masalahnya itulah cikgu, 5 orang ni macam mana nak? Anak dara ada, janda pun ada. Aku sebelum ni ada juga doa-doa tu bagi orang, tapi dia 1 orang aja biasanya. Kan? Makbul. Biasa 3 bulan selepas itulah. Dan saya cakap, saya nak pilih janda ke anak dara? Nabi kata, pilih anak dara. Kalau ada pilihan macam tu, dia pun pilih. Sekarang ni dah, alhamdulillah, saya jumpa lagi hari tu, anaknya dah sekolah menengah dah. Bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Dah lama kan benda tu, peristiwa tu berlaku lama. Saya kenal dia tu dah lama dah. Tahun-tahun, dalam tahun 2000 lebih kan, tahun 2003-2004 macam tu. Jumpa lagi anaknya dah besar lah. Saya rasa dah sekolah menengah juga. Dah 2 orang anak dia. Jadi bermula dia tu 45, sekarang rambut dah putih. Adalah anak. Ada satu cikgu lagi kat sekolah saya tu, umur dah dekat 50 juga. Saya cakap, cikgu, janganlah apa tu, sia-siakan kehidupan kita ni. Allah dah janji, jangan takut tak ada rezeki lah kahwin. Cakap, macam mana? Ni ada doa ni, baca. Dengan ubat-ubat sekali saya bagi. Dia belilah. Lepas tu dia entah macam mana dia dapat jodoh, kahwin, dapat seorang anak. Adalah waris, duit dia yang banyak tu kan. duit ratus ribu tu adalah waris. Kalau tak, harta-harta itu akan jadi rebutan adik-beradik je. Adalah anak dia seorang lelaki, sebiji muka macam dia. Yang kenal lah yang kat dalam ni, jangan sebut nama. Dah meninggal lah kawan saya tu. Anak dia mewarisilah rumah dia, harta dia, begitulah. Adalah orang yang mendoakan, ya. Jadi bagi anda yang belum ada pasangan tu, berdoalah. Cari dalam Google, jangan sebut nanti dia kena ban, ya.
Kalau tak pun mesej saya ni saya akan bagi. Saya doa tu saya dah sediakan ya. Doa dari Ustaz Dasuki Ahmad nama dia. Kalau kita tak percaya pada doa tu, engkau nak percaya pada siapa? Kita yakin dengan doa lah. Dulu Panglima Salih kat sini perang pun dengan doa juga. Amalkan wirid-wirid komunis tu yang peristiwa yang popular di Batu Pahat ni. Musuh komunis tu nampak Panglima Salih ni tinggi-tinggi macam pokok kelapa. Sebab tu dia tengok atas. Walaupun mereka memakai senapang berlawan dengan tentera yang berperang, tapi komunis takut dan minta damai. Membaca sejarah Selempang Merah, di mana orang-orang Melayu ingin menebus ataupun membalas dendam atas serangan komunis. Kekejaman mereka sangat dahsyat di Batu Pahat ni. Ada yang direbus dalam kuali, ada yang direbus dalam periuk, ada yang masukkan dalam guni, campak kat sungai, macam-macam lah. Ada yang dibakar kat pokok getah, dibakar dengan getah-getah tu. Mak saya ceritalah dulu. Bapak saya pun masa tu kan dalam tahun 50-an tu dia ada kan. Komunis akan tangkap orang ni, ikat pada pokok getah, lepas tu dia empap dengan getah, dibakar getah itu. Getah-getah keping tu. Bayangkan penyiksaan yang dahsyat. Tiba-tiba sekarang ni ada puak-puak yang menyokong komunis. Baik. Jadi nasihat kepada anak muda tadi, bagaimana kita nak berubah? Bagaimana kita nak berubah, saudara-saudara? Yang pertama, jangan bertangguh lah. Macam tadi saya cakap, bangun tidur lepas sahur tu, jangan tidurlah. Bangun terus dan bergerak. Ya. Sepatutnya saya pergi kebun hari ni, tapi orang yang petik sawit tadi telefon saya. Saya masa tu sibuk kat sana, tak angkat. Jadi dia tak jadi nak petik sawit. 2 hari lagi. Saya lupa bawa handphone kan. Baik. Jadi yang pertama sekali untuk kita berubah ialah jangan bertangguh. Apa yang kita nak buat, kalau nak berjimat, nak nyimpan, jangan bertangguh. Simpan 10% dari pendapatan kita. Kalau tak menyimpan, walaupun kau kerja 20 tahun ke, seumur hidup ke, akan rugi. Kalau tak menyimpan pun, kau belikanlah harta. Ya? Belikanlah harta yang boleh meningkat. Contohnya tanah lot ke, rumah murah ke, apa-apalah. Sebenarnya ada rumah-rumah, saya ada masuk grup Telegram tu, rumah-rumah lelong. Ya, kat situ hari-hari ada. Tapi rumah lelong ni kita kena modal lah. Sebab kebiasaannya rumah tu teruk lah. Ya. Dia akan kita kena renovate. Tapi harganya di bawah harga pasaran ya, jauh. Baik, jangan bertangguh ya yang pertama. Yang kedua pun jangan bertangguh juga. Yang ketiga, ini kalau nak berubah ya, anda jangan bertangguh kepada satu masa yang kita sendiri tidak tahu bila. Maksudnya lakukan segera dan sekarang. Jangan bertangguh-tangguh lah. Nak nyimpan duit jangan bertangguh. Nak kahwin pun jangan bertangguh. Terus, nak cari jodoh. Ada yang nak tanya nak cari jodoh macam mana? Sekarang ni zaman TikTok lah. Ada grup tu, grup cari jodoh. Walaupun saya ni dah ada jodoh. Dah tua dah. Saya tengok, rajin tengok. Bukan apa, saya mengkaji kehidupan. Bukan saya nak cari jodoh. Saya mengkaji orang. Saya tengok asyik muka yang sama je. Lepas tu, saya tengoklah grup jodoh tu kan. Oh, perempuan ni keluar. Nanti 2 hari lagi, perempuan tu lagi. Sampai sebulan tak laku. Memilih sangat. Yang lelaki tu pula kan, yang masuk dalam grup jodoh tu, perangai pun pelik-pelik. Masuk je TikTok tu bila live, macam tersipu-sipu, korek hidung, tak ada keyakinan diri. Introvert sangat. Tak boleh kena yakin aja. Orang perempuan ni kalau tengok macam tu, kau pun kena reject lah. Apa benda lelaki ni jadi suami aku. Tapi macam bela-bela ke sekolah tak habis dulu. Dengan rambut serabut. Lepas tu yang kelakar tu kadang-kadang ialah tiba-tiba marah, belum apa-apa dah komplain. AI pun ada membuat kesimpulan ya.
Live stories and doa tip. Ya, betul. AI ni cakap saya cerita live saya dan juga doa. Umat Islam harus cemerlang, lebih baik diri semalam. Umat Islam zaman lampau, mereka cemerlang kerana mereka yakin dengan doa dan berusaha. Dia kalau tak berusaha, doa je pun tak berjaya. Dua-dua kena seiringan. Itu namanya tawakal. Yang keempat, tadi yang pertama jangan bertangguh, yang kedua jangan bertangguh, yang ketiga jangan bertangguh pada masa yang kita sendiri tidak tahu bila. Kena tetapkanlah bila kita nak kahwin, contoh, bila kita nak kumpul duit, bila aku nak dapat simpanan sekian. Baik, yang keempat, mulakan sesuatu perbuatan dengan ucapan bismillah. Lepas tu selawat. Sebab tu apa-apa pun yang kita buat, sama ada live ke, berjumpa orang ke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu yang penting. Nak buat apa-apa pun kita kena baca bismillah. Kecuali yang buang air besar lah, jangan. Buang air kecil janganlah. Itu pun nak masuk tandas kena doa kan. Ambil perbuatan yang mudah dulu, cuba jadikan amalan bismillah untuk semua perkara yang kita buat, kecuali pada perkara yang dilarang oleh agama di tempat-tempat tertentu seperti di tandas. Kat tandas pun makruh bagi salam. Jangan pula dalam tandas engkau Assalamualaikum. Baik, jadi apa-apa kita mula bismillah. Nak live pun bismillah. Sentiasa ingat Allah sahaja di mana-mana. Baik, yang kelima, pastikan melangkah keluar rumah dengan kaki kiri. Oh, begitu. Kalau masuk masjid tu tangan kaki kanan. Masuk rumah kita kaki kanan. Keluar rumah kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Okey, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu kena tahu terbalik dengan yang kat rumah. Kenapa kita buat macam tu? Ini adalah amalan sunnah. Ia membuatkan kita sentiasa ingat Allah di mana saja pekerjaan kita. Abdul Rahman, siapa tu? Abdul Rahman mana ni? Abdul Rahman Hamid ke? Abdul Rahman Isnin? Saya bukan ustaz ni, sahaja membaca buku ni. Buku ni kita kena baca selalu. Lagi-lagi dah pencen ni, kalau tak baca buku, otak kita jam. Bagi mereka yang sedang bekerja, hilangkan stres. Sebab saya semalam tengok antara punca orang sakit sekarang ni, macam-macam penyakit ni sebab stres. Jadi elakkan stres. Elakkan stres lah, jangan stres lah. Kalau stres ni baik berhentilah, tak payah ngajar lah. Kalau cikgu tu, kalau yang kerja-kerja lain, cari kerja lain lah yang tak stres. Ataupun buat aktiviti supaya tak stres lah. Tengok pantai. Ini kat bilik saya pun, ini lukisan hadiah tengok ni. Sekarang ni kat TikTok pun ada jual pemandangan besar. Gambar kain, boleh letak pemandangan tepi laut. Lampu pula, lampu macam night club pun ada. Masuk bilik, biar bilik kita ni tempat yang indah untuk kita tidur. Jangan bilik kau macam sarang tikus. Dululah saya ada pengalaman lah menarik ni. Kawan saya hari tu dah meninggal lah orangnya. Kawan dia semua pergi rombongan. Masa tu kat Johor Bahru lah, kat Jalan Non Cik Johor Bahru. Dia cakap, Sum, kau temankan aku. Rumah saya masa tu Johan Kebersihan, sebab rumah saya tu ada satu lelaki lembut. Dia memang rajin menyapu, mengelap. Sampai rumah saya diistilahkan Johan masa pertandingan rumah-rumah sewa guru pelatih. Tapi rumah kawan saya tu saya pergi, sebab dia dah pujuk-pujuk saya kan. Masa tu maghrib, dia pujuk saya. Saya malam tu pukul 9 tu datang rumah dia. Dia suruh tidur. Saya nak baring tu, saya takut tengok. Dalam bilik dia tu ada kasut-kasut sport stocking busuk. Banyak. Jadi bila tidur tu, saya tak boleh tidur. Sebab dalam celah-celah kasut itu ada binatang-binatang seperti lipas, tikus, bergerak-gerak. Saya suruh kawan saya tidur. Masa dia tak nak. Tapi saya bising juga. Kenapa kau ni pemalas sangat? Bukan susah sangat pun nak bersihkan
kasut dengan stokin ni. Dah lah stokin kau ni macam dah sebulan tak basuh. Kawan serumah saya pun ada ni. Kalau boleh dia tengok lah ni. Saya memang seksa lah duduk dengan dia. Satu bilik dengan dia tu 3 orang. Yang seorang tu dah arwah jugalah, tapi dia bersih. Ada satu kawan saya dari Perak ni, dari Ipoh ni. Kalau dia tengok ni, kalau dia tengok ni, pengalaman duduk masa sewa ni, duduk Johor Bahru Nong Cik tu lah saya cerita Kawan sebilik saya ni kedekut. Duit maktab masa tu, elon maktab 345. Tapi macam saya, memang saya, walaupun saya ni hanya seorang pelajar masa tu, saya kirim ayah saya RM50. Sebab ayah saya ni susah, duduk kampung, menoreh sebagainya kan. Yang kawan saya ni dia menyimpan duit tu sampai banyak lah. Masa tu ada 2,000 tau. Guru pelatih ada 2,000 masa tu, saya cukup hebat. Tapi perangai dia tu satu tu lah. Ini bukan umpan sebab saya tak sebut nama, pengalaman. Jangan awak buat bila duduk masa sewa. Dia tak beli tilam. Tilam tu masa tu dalam RM20 macam tu lah kan. Saya beli. Saya jalan ke bandar tu, balik-balik dia dah tidur atas tilam saya. Macam mana? Kau nak marah macam mana? Saya cakap dia kan, belilah tilam. Dia tidur atas sejadah. Dia tidur atas sejadah. Kalau saya lambat, dia tidur atas tilam saya. Saya bengkak je lah. Lepas tu dia rendam kain dia tu. Baju-baju tu kan, baju sulat jin. Dia selalu sulat jin lah. Masukkan dalam baldi tu sampai ke laulat. Dekat 2 minggu. Masuk dalam bilik tu. Saya tak nak lah bersihkan baunya, ya Allah. Aku cakap ni seksa betul lah duduk dengan dia ni. Dah setahun setengah. Lepas tu kedekutnya macam. Tapi dia dapat nyimpan duit lah. Tapi jangan menyimpan duit tu terlalu kedekut macam tu sampai menyusahkan kawan-kawan. Satu hari tu dia ajak saya belanja, konon-konon nak belanja makan lah. Aku cakap baik dia ni hari ni. Saya dengan kawan saya seorang lagi pergi lah. Pergi kedai tu. Bila time nak bayar, tiba-tiba dia pergi tandas. Hilang. Kau tak bawa duit. Saya tak bawa duit dengan kawan saya. Sudah, macam mana ni? Mana ni Muhammad ni? Hilang. Sejak tu saya terpaksa jumpa kedai tu. Bang, saya tinggalkan IC kat sini. Saya nak balik kejap ambil duit. Tak apa, saya faham. Nasib baik kedai tu faham. Kat jalan Nong Cik tu, Johor Bahru tu. Astagfirullahaladzim, kau menyiksa aku lah. Tak tahan, nasib baik dah tak jumpa lagi. Kat dalam media biru tu ada sekali dia nak add saya sampai trauma tengok dia. Aku tolak je lah dia ni. Moga-moga kalau dia ada hari ni dalam TikTok saya ni sebagai orang yang senyap, semoga dia janganlah kedekut dengan isteri dia jangan kedekut dengan isteri. Awak kalau kerja, isteri awak kerja, jangan kau kontrol duit bini kau. Isteri kau tu kerja, kalau dia nak tolong tu baguslah. Tapi kau jangan ambil kad dia kau simpan. Dia kerja macam lembu. Dia nak beli apa-apa. Kadang-kadang kat sekolah ni ataupun tempat kerja ke mana-mana lah, kawan-kawan tunjuk katalog, tak pernah beli. Tengok aje. Tengok katalog. Lepas tu orang lain semua beli, dia diam je. Sebab apa? Dia tak boleh beli. Kad dia dipegang oleh suami dia. Saya tak sebut nama lah. Saya tak sebut nama. Pengajaran untuk anda yang apa ni, hidup dalam rumah sewa, jangan macam tu. Okey? Jangan saya tak sebut nama. Saya jadikan pengajaran. Jangan jadi orang yang terlalu kedekut, ya. Jangan terlalu kedekut dalam kehidupan. Bapa tunggal. Beri saya ayat doa temu jodoh. Nanti saya bagi doa tu. Okey, jadi kepada suami-suami jangan terlalu kedekut dengan isteri. Kita bagilah, walaupun isteri awak seorang doktor ke apa, bagi dia allowance isteri tu, bagi. Jangan kedekut. Ada kawan saya seorang tu, saya tanya, isteri dia tak kerja. Saya jumpa dalam kursus, saya tanya dia, awak ada bagi duit allowance isteri tak? Dia kata, buat apa aku bagi? Aku bagi makan dah cukup. Tidak, aku cakap, isteri tu kena bagi. Sebab dia nak beli
bedak mungkin, dia nak beli lipstick ke, dia nak bebas, ya, dia bebas. Faham? Kalau dia tak ada duit, dia akan jadi orang yang macam bodoh lah. Dia kena bagi duit. Walaupun dia doktor ke, gaji dia 10,000 ke, kau kena bagi, itu wajib. Baik. Apa lagi kalau isteri kau tak kerja? Dia cakap, tak payahlah, kau jangan macam tu. Ya. Dia dah macam, isteri dah macam budak kecil. Tak boleh pegang duit. Nanti dia, otak dia macam buntu lah. Ya, buntu. Kalau tak ada duit ni buntu. Bagilah, tak mampu bagi 1,000, bagi 300. Baik. Okey, rancang perjalanan berdasarkan kepada waktu solat. Tadi siapa ya? Saya nak Encik Abdul Rahman, nanti saya akan bagi awak bagi umur awak 50, adik lah. Umur saya 59 ya. Baik. Terima kasih kepada yang berkongsi live tu Yang keenam, rancang perjalanan kita berdasarkan kepada waktu solat. Jangan merancang sesuatu itu untuk mengelakkan solat. Kan? Ustaz Azhar kata, terutama hari Jumaat. Kalau kita pergi pada sesuatu tempat yang melebihi 81 km, itu ikut dua marhalah kan. Kalau sebelum subuh, kita tak wajib solat Jumaat. Tapi kalau selepas waktu subuh, kita wajib lah. Tapi eloknya kat mana-mana ada masjid, pergilah. Jangan kau ngelak-ngelak masjid. Ya, gitu. Okey, untuk perjalanan jauh, ibu bapa boleh memberitahu anaknya perjalanan adalah selepas subuh atau selepas waktu zuhur. Itu kalau dari rumah. Jangan dah nak azan, kau pun start kereta keluar. Tunggu azan dulu. Suruh solat dulu. Katakanlah solat sekarang ni pukul 1 lebih kurang 1:20 ke tu. Gitu kan? Jangan pukul 1 kau keluar. Pergilah keluar nak ke bandar, nak ke mana 1:30. Ataupun nak jumpa orang, jumpa downline ke, jumpa rangkaian ke, kita jumpa selepas asar, kita jumpa selepas zuhur, kita jumpa selepas isyak. Gitu. Jangan sebelum asar kita jumpa. Tapi ada pengalaman yang sangat-sangat memeranjatkan saya hari itu. Saya ni seorang jurujual, menjual macam-macam lah. Ada satu pakcik ni, dia lebih tua daripada saya lah, umur 70 lah agaknya. Duduk kat Semerah tu lah, Bagan ke apa. Jadi selalunya saya janji orang petang, dan sepahaman saya pergi petang tu maksudnya selepas asar lah. Tap screen ya. Tap screen. Terima kasih. Siapa tu? Martin. Ada sesiapa nak ikut berbual? Okey, jadi pakcik tu, saya pun janji dia petang. Dia tahu saya seorang cikgu, dan bagi saya petang itu biasanya adalah lepas asar. Tetapi hari itu pukul 3 dia dah telefon saya, marah-marah macam kena saka ke apa. Dia cakap saya dah tunggu daripada pukul 1:30. Rupanya bagi dia petang tu adalah 1 petang sampai pukul 6. Bagi dia petang tu mungkin pukul 1:30 petang sampai pukul 3. Jadi saya kena marah. Saya pun cakap dengan dia lah, tak apalah bang, kita cancel je lah, saya tak payah hantar lah. Abang mau marah-marah, takut nanti saya kena arang ke apa kan. Macam dia marah ni, macam saya tu, dia punya marah tu macam saya kacau bini dia. Gitu. Saya tahu. Jadi sejak hari tu, saya bila janji dengan orang, saya akan cakap, saya akan jumpa awak, saya akan pergi rumah awak pukul 5:30 sampai pukul 6. Dalam tu lah, kadang-kadang jam kan, 5:30 sampai pukul 6 petang. Jadi jangan cakap petang tu, kita tiada had sampai maghrib.
Sebab kejadian tu mengesapkan saya. Okey, yang ketujuh. Sampaikanlah walau satu ayat. Tanamkan azam. Bila kita dapat ilmu baru, sampaikan kepada orang lain. Macam saya hari ini, saya sampaikan kepada anda. Sini ada 20 orang mata memandang. Sampaikanlah walau satu ayat. Kita dalam grup WhatsApp contoh, dapat ilmu, semua kita simpan. Kenapa kita malas nak berbagi kepada orang? Kenapa kita share? Kenapa kita tak nak share kepada orang? Contohnya, hari ni ada doa pendekat jodoh. Kau diam-diam seorang-seorang yang kau simpan, supaya kau seorang yang dapat jodoh. Apa salahnya kau kongsi pula dalam grup? Oh, takut nanti orang kutuk. Alah, kau sendiri mau belum kahwin. Gitu. Tidak. Bila kita bagi orang tu, kita dapat pahala. Sebab tu, surah Al-As tu, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Saya sekarang ni cubalah menyerapkan, walaupun saya dah pencen sebagai guru. Hari ni saya berkongsi dengan netizen ni, 27 orang ni. Kalau dalam kelas 27 tu dah ramai dah. Sampaikan apa yang kawan kita bagi dalam grup tak boleh sebut, nanti marah pula TikTok ni. Dalam grup hijau tu, kita kongsi pula dengan grup lain. Kita ada grup sekolah rendah, ada grup sekolah menengah, ada grup kampung, ada grup kerja, ada grup posting, ada grup politik, ada grup. Bagi je. Saya selalu bagi. Kalau benda tu menarik ilmu baru ni, baru tahu hari ni. Sebab semakin kita banyak belajar, semakin banyak yang kita tak tahu rupanya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tak tahu. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Habis selama engkau hidup sampai daripada kosong, bayi sampai umur dah meninggal, kau tak pernah sampaikan ilmu kepada orang. Kan masa kat guru nanti ada 3 perkara yang dapat membantu kita. Anak yang soleh, ilmu yang dipergunakan orang, yang kita sampaikan tu orang amalkan. Dan 3 adalah sedekah jariah kita lah kan. Jadi kalau kita tak pernah sampaikan ilmu kepada orang, macam mana kita nak Walaupun kita bukan ustaz, kita bukannya ulama, kita boleh share ulama punya ceramah ni tadi kepada grup-grup kita. Jangan pedulilah orang tu kata kita apa. Yang penting kau jangan sebarkan kesesatan dalam Wahabi contoh. Sekarang ni macam-macam. Semalam saya bertekak juga dalam media biru tu dengan seorang Wahabi. Dia kata lepas solat tak perlu nak baca Fatihah. Buat apa? Kata dia, Nabi tak buat. Tak payah solat selawat ni semua. Wirid-wirid. Ini semua ajaran-ajaran baru yang merosakkan kau. Saya tanya dia, awak ni daripada datuk nenek kau betul sampai kau tak betul? Sebab apa kau dengar ceramah YouTube tu? Ustaz-ustaz yang kau puja, ustaz-ustaz yang sesat tu. Kan lebih baik kau selawat, baca Fatihah, zikir, daripada kau main WhatsApp ataupun kau ni kutuk sana kutuk sini. Apa yang kau dapat? Ini ajaran baru. Sebenarnya pun dah lama, daripada 200 tahun yang lepas. Dulu tak ada. Dia merosakkan. Wujudnya Arab Saudi itu pun adalah ciptaan daripada Amerika, British dan juga Israel. Baik. Lepas tu begini, sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab, saya dah mengkaji juga kenapa jadi sesat macam tu. Muhammad bin Abdul Wahab ni anak seorang ulama besar. Dia kat kampung dia orang tak nak kawan dia. Jadi dia belajar pergi jauh kat Basrah, Iraq sanalah. Kat sana dia berguru dengan satu orang. Orang tu orang Yahud tu yang menyamar jadi ulama. Dia berguru orang tu. Bila balik ke Arab Saudi, maksud Arab Saudi bukan nama Arab lah, namanya apa. Jadi balik ke sana dia menyebar. Daripada sikit jadi satu Arab Saudi tu. Dipengaruhi. Sampailah sekarang ni, Arab Saudi kekal dalam Wahabi. Sebab apa? Ini semua perancangan daripada British dan juga Barat. Yahud itu. Jadi jangan kita cakap. Orang Wahabi selalu kata kita
Kau pergi Mekah pun ikut imam dia. Habis macam mana yang perintah tu dah diaturkan British dulu. Nanti tunggu Imam Mahdi turun. Bukan turun. Tunggu Imam Mahdi datang. Akan dibersihkan itu. Ya. Sampai peninggalan-peninggalan Nabi, kubu-kubu Nabi semua dikacau. Nasib baik itu dijaga. Bila kerajaan Osmaniyah, contohnya lah warisan-warisan macam pameran-pameran Rasulullah tu, biasanya dari Turki. Kenapa? Sebab kerajaan Osmaniyah selamatkan dulu. Kebanyakannya dia bawa lari ke Turki. Sampai sekarang ada kat Turki lah. Jadi yang ada kat Mekah Madinah tu tinggal sedikit-sedikit. Ya. Nasib baik kubur tu tak ada usaha juga nak ambil tapi tak berjaya. Baik. Jadi sampaikanlah walau satu ayat, terutama dalam grup-grup media warna hijau tu. Tanamkan azam bila kita dapat ilmu baru, sampaikanlah kepada kawan-kawan kita. Sampaikan kepada grup-grup saudara, grup-grup kawan kita. Kongsi kepada orang lain. Boleh berkongsi pada suami, isteri, anak-anak, kawan-kawan dan sesiapa yang kita kenali. Ya, berkongsi. Ada benda baru kadang-kadang tahu. Macam semalam, mana saya, alamak, dalam handphone ni lah. Ada benda baru. Saya sampaikanlah. Ada benda baru. Setiap kita tengok ceramah, dengar ceramah ada ilmu baru. Tapi pastikan ilmu tu sahih lah. Jangan daripada ustaz-ustaz yang itulah. Sebab ustaz-ustaz yang itu menyesatkan. Ustaz Wahabi tu menyesatkan. Ustaz Wahabi kat Malaysia ni pun ada yang kata macam tu. Pakai baju kulit babi kata boleh. Itulah. Negeri utara tu lah. Sedangkan dalam badan BABI itu semua haram. Baik, yang ke-8, macam mana kita nak berubah? Memberi setiap hari. Tengok Aisar Khalid sekarang ni. Ya, Aisar Khalid kenal kan? Kat Malaysia dulu dia bagi-bagi orang tapi ada haters. Sekarang dia pergi kat Indonesia pula. Dah macam apa? Kalah. Presiden Prabowo pun tak dapat sambutan yang macam tu. Dia pergi ke Aceh. Beribu, 20,000 orang tunggu. Pergi Palembang sampai dia pun tak boleh nafas dah. Kan? Ya, sekarang ni idola lah. Orang Korea K-pop tu pun tak ke tahap itu Tapi pembenci pun ramai juga. Pembenci pun ramai juga. Jadi sebab apa dia sampai berjaya macam tu? Sebab saya tengok dia memang suka memberi. Allah dah janji siapa yang bagi dia akan dapat rezeki yang tak sangka-sangka. Banyak ya. Memberi setiap hari. Letakkan satu perasaan ingin bersedekah setiap hari. Pergi masjid sana, masukkan dalam tabung. Ataupun kita punya Maybank to You tu, ataupun Bank Rakyat ke, ataupun CIMB Klik ke, senaraikan ustaz-ustaz yang kita nak bantu. Ustaz yang tu ada madrasah biasa. Dia punya madrasah lah. Macam di Sabah tu ada bekas penyanyi Rehan tu. Pazri dia ada buat madrasah. Ada tu madrasah dia ke bumi yang Gunung Kinabalu tu dia berlongsor. Sekarang dia buat lagi. Orang suruh buat tempat lain tapi nak beli tanah kan mahal. Dia buat kat situ juga. Derma kat dia. Siapa? Penyanyi Rehan dulu. Dia tinggalkan Rehan semata-mata nak berdakwah di Sabah tu lah tempat dia tu. Kat kawasan Kundasang sana ataupun Ustaz Firdaus Wong ke, Ustaz Lim Joy Sun, semua ustaz tu. Ustazah Asma. Semua dia masing-masing ada madrasah dia. Kita tak boleh derma banyak, derma lah sikit. Ya, RM10 ke, janganlah RM1. Okey. Sekurang-kurangnya pergi masjid, masuk tabung lah. Ya, ataupun kita berjalan apa ni? Naik kereta ke mana-mana jauh-jauh tu, singgahlah masjid, derma. Sebab apa? Sedekah ni mengelakkan kita daripada terkena bala. Dia sedekah ni jadi peguam bela kita. Ataupun kereta kita rosak, tak sampai 1 minit ada orang datang tolong. Gitulah. Ada tak pengalaman setakat ni kita susah tak ada orang tolong langsung? Motor kau pancit kat tengah jalan tak ada orang tolong. Tu teruk sangatlah. Tapi kalau dalam tak sampai beberapa saat ada orang tolong. Orang baik-baik. Dulu saya rosak kat traffic light. Lori belakang tu berhenti, tolak kat tepi. Tu pertolongan yang kita sangat-sangat hargailah. Kan? Taklah dibiarkan aja. Baik.
Jadi bagaimana mau berubah tadi? Yang ke-8 memberi setiap hari. Memberilah, jangan asyik nerima aja. Asyik mengharapkan duit, beri aja. Apa sekarang STR? Kalau kita makan sedap-sedap, adakah jiran kita tu entah lauknya apa kan? Kita tak tahu. Cuba tanya, selidik-selidik tanya anak-anak dia kan. Hari ni buka apa dek? Dia kata buka lauk semalam. Kesiannya. Kan? Letakkan satu perasaan ingin bersedekah pada setiap hari. Jangan fikir sedekah itu dapat mengubah hidup orang lain. Jangan fikir sedekah itu dapat mengubah orang lain. Tapi fikirkan sedekah itu sebenarnya akan mengubah hidup kita sendiri. Jangan fikir Aisar Khalid tu nak tolong orang lain je. Tapi dia sendiri semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan sekarang bergelar Sultan Malaysia pula. Kerana dengan bersedekah, Allah berjanji akan membalas 10 kali ganda. Setiap kita sedekah, dia akan bercambah 10, 10, 10. Yang ke-9, nak berubah, bangun malam dan menangis di tikas jadah. Menangis dengan khusyuk lah. Merayu sungguh-sungguh kepada Allah. Yang belum dapat jodoh, merayulah. Bersungguh-sungguh. Jangan, doa tu jangan tak yakin kan. Mohon ampun atas dosa yang telah dilakukan, sama ada secara sengaja atau tidak. Lakukan solat taubat, istighfar. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Okey, siapa yang tak ada dosa? Engkau buka TikTok ni aje pun dah berdosa kadang-kadang. Ada orang seksi kan, mengumpat. Hari ni saya ngumpat ke? Saya tak sebut nama. Cuma itu jadikan pengajaran lah. Jangan jadi orang-orang seperti itu. Baik, kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut supaya kita ni kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Tapi saya kena bercakap lah hari ni sebab saya live kan. Zaini Asmoni. Okey, terima kasih. Ada yang tanya-tanya ke tadi, saya tak perasan lah. Saya tengok balik Cik Abdul Rahman Maksum, Assalamualaikum. Rahman mana ni? Rahman Ahmed ke Rahman? Okey, siapa yang saya ingin ajak berbual ni Baik. Wujudkan sikap saling peduli yang ke-10. Saling peduli kepada orang alim dengan melihat apakah amalan mereka lakukan sehingga mereka mampu untuk istiqamah dengan amalan-amalan tersebut. Okey, kita kena makin tua ni, kita kena berkawanlah dengan orang-orang yang banyak ilmu, orang alim, ustaz-ustaz ni. Ini tak, kau kutuk ulama kat media sosial bukan main, kau kutuk ulama ini, ulama ini. Tapi kalau Wahabi memang saya tak setuju. Jangan kutuk ulama dalam politik ke apa ke. Diam aja. Baik kau diam daripada kau kutuk dia. Kita tak tahu amalan dia macam mana. Dia dah menghasilkan 100 buah buku. Kau kutuk dia. Engkau buku 1 pun tak ada. Kitab. Ada engkau tulis kitab? Dia dah tulis buku kitab agama dah 100 buku. Kau kutuk dia macam apa? Yang kau 1 buku pun kau tak baca, bukan dia menulis. Yang kedua, mewujudkan sikap saling peduli. Saya peduli ni. Kawan saya, kalau dia benci ulama, saya memang blok. Walaupun dulu kawan serumah saya tak kira. Dalam grup asyik kutuk ulama je, saya buang dia. Saya buang dari grup. Lepas tu dia akan hubungi saya lah, pengecut. Saya cakap, engkau besok meninggal, engkau jangan panggil ustaz lah. Kau panggil apik tu baca talqin. Itu. Baik. Yang kedua, saling peduli dengan orang miskin dengan mengambil berat makan minum mereka supaya kita boleh mengulurkan bantuan. Sekarang ni banyak NGO yang macam tu, bagus. Memberikan bantuan kepada ibu-ibu tunggal yang anaknya ramai. Anaknya anak yatim ataupun suaminya isap dadah dan sebagainya. Tapi suami ada dalam pusat pemulihan, siapa nak bagi? Isteri tak kerja. Dan saling peduli dengan orang kaya yang dermawan.
Macam mana tu? Maksudnya saling peduli dengan orang kaya yang dermawan dengan melihat bagaimana mereka dapat memperuntukkan masa sibuk untuk melakukan amalan agama. Jadi kat tempat saya ni pun ada orang yang dah jutawan keripik. Saya tengok dia rajin pergi kuliah. Walaupun dia sibuk dia dah butuhkan satu sistem. AI bagus. AI pun ini kita robot lah sharing insight on clarity and fit. Yes. Pok mat pisang. Okay. Jadi kita kena kagum dengan orang-orang macam tu. Kat Malaysia ni ada satu lagi orang yang sangat kaya. Dia tak pernah tunjuk pun kat media sosial. Dia tak pernah tunjuk kereta dia, dia tak pernah tunjuk rumah dia. Kita ni bukannya kaya pun. Asyik tunjuk kereta kita je, tunjuk steering kita kat media sosial. Kita baru Fazila Alana. Apabila Fazila Alana sudah datang. Nak ajak bual-bual boleh tak Fazila? Saya jemput awak, boleh tak? Ke Abang Man marah? Parik sulung. Duduk parik sulung ke hari ni? Baru saja mendapat lencana. Apa benda dah ni? Fazila Alana, apa khabar? Ni Cikgu Masudi kat mana dah? Agaknya kat kandang kambing dia lah. Saya dah live dah 4 hari ni tau. Bukan apa ni, saja-saja berkongsi. Walaupun kata 2 telinga dan 1 mulut, tapi supaya mulut tu kurang bercakap, tapi saya bercakap juga. Tapi mendengar kena mendengar juga. Ya. Dan ingatlah bahawa orang akan ingat kata-kata kita walaupun dah 30 tahun, 40 tahun. Iya ke, engkau depan aku bukan main puji ya. Boleh tak saya jemput awak bercakap-cakap? Tak boleh Tak apalah. In the world. Ini tadi saya sebenarnya pagi-pagi pakai baju sejuk ni sebab saya pergi satu tempat tu, dia aircon. Tak sempat buka pula. Sekarang alhamdulillah Fazila Alana ni dia seorang isteri yang membantu suami dalam bisnes dia. Alhamdulillah apa ni bisnes. Saya di luar ada Zoom meeting dengan kartunis. Wah, kau jumpa siapa pula tu? Zainal Buang Husin ke? Lat ke? Hebat berkawan. Dan pastikan mereka beli awak punya sandwich. Sandwich power Sandwich perisa apa tu? Kati Fatimah tu Kak Ali. Apa-apalah. Okey. Jadi sandwich dia alhamdulillah insya-Allah laris, saya doakanlah. Saya kaum ramai murid-murid saya ni dulu ini kat sekolah pun dia peta. Ada murid saya yang saya cerita kat sekolah menengah konvent tu, murid tu slow je tunduk. Dulu dia lahir kat London. Ayah dia seorang pensyarah. Kenapa pula ni? Kadang-kadang TikTok ni buat hal lah. Dia suruh kejap. Jadi saya tak sebut nama. Dia macam duduk kat depan tu. Saya selalu bully dia. Kau ni jadi orang ke tak? Sebab dia macam diam kat depan, tak ada kawan kan. Tetapi apa yang berlaku? 20 tahun kemudian, dia muncul dalam saya punya blog. Komen, cikgu saya Zack, perempuan lah ni. Saya duduk Labuan. Alhamdulillah saya dah berjaya. Dah kerja kat Labuan. Walaupun dulu tak nampak macam jadi orang, tapi sekarang berjaya. Dan di pengelusan ni pun ramai murid yang dulu macam tak jadi orang, sekarang dah jadi tauke. Ada yang jadi tauke catering, ada yang jadi tauke buat rumah. Masa bulan raya yang lepas-lepas tu, dia dah 2 kali jemput saya. Dia buat rumah terbuka. Rumahnya besar. Setakat ni tak adalah. Yang isap dadah saya tak dengar lah. Kalau dia isap dadah, ada murid yang isap dadah tu kesian lah. Ada seorang aje lah. Itu memang dari sekolah dulu mata dia merah je. Bila kita tanya dia, kawan cakap, cikgu itu malam budak selalu pecah rumah orang. Aduh. Kan? Emaknya datang jumpa saya, cikgu anak saya mana? Dia dah tak datang sekolah 3 hari. Macam mana tanya saya pula?
Aduh. Rupa-rupanya dia tidur dalam kereta. Kereta buruk bapak dia tu. Maknya cari sekolah. Saya yang kena. Saya guru kelas. Baik. Entah jadi apalah sekarang. Moga-moga semuanya mendapat hidayah. Ya. Mendapat hidayah. Terima kasih, terima kasih. Saya dah kat ujung live dah ni. Kadang-kadang masa kat kebun tu ada juga apa tu, ya hari ni paling sikit lah ni, ada 10 orang je, ya. Tak apa, 10 orang tadi asalnya 30, tapi bila saya dah merepek apa ni, tip-tip kehidupan ni, dia dah boring lah. Dia suka saya bercerita. Kalau saya disuruh aku ngumpat, memang ramai lah tengok kan. Ingat ya, apa kata-kata kita, kalau kata-kata kita ni kadang-kadang mengiris orang boleh ingat sampai 30 tahun, 50 tahun. Jadi bercakap-cakap dengan sesiapa itu kena hati-hati. Saya pun hati-hati juga ni. Jadi kalau saya tersalah cakap, saya mohon maaf. Ujung-ujungnya saya akan perkenalkan kepada anda. Biasalah bisnes, mana boleh cakap kosong-kosong. Kita dah bagi ilmu tadi. Ni dia. Siapa yang nak meniaga jus aloe vera ni, yang usus dia dah tak pernah cuci tu, macam longkang kau tu, tak dicuci dia akan kotor lah. Dia kena cuci dengan ini. Kalau nak terlibat dengan bisnes ni ataupun guna ini, tengok profil saya tu, ada nombor-nombor yang boleh dihubungi. Baik, itu saja. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja setakat ini. Kita akan jumpa lagi insyaAllah esok ataupun bila-bila saya ada idea lah. Assalamualaikum. Terima kasih. Fazilah, terima kasih ya.